Hai semua, saya Praitwa. Selamat datang ke saluran saya. Hari ini saya akan memperkenalkan satu kes rogol yang menggemparkan United Kingdom pada tahun 2025. Dia mungkin merupakan salah seorang perogol paling produktif dalam sejarah United Kingdom. Lelaki ini adalah seorang pelajar dari China dengan status pelajar PhD di United Kingdom. Namanya ialah Zhen Haozhou. Dia mendapatkan dadah dari dark web, membius lebih daripada 60 wanita, dan merakam secara rahsia setiap serangan untuk tontonan dirinya sendiri kemudian. Sebanyak 1277 video. Apabila saya membuka folder file, jantung saya hampir terhenti. Dia tersenyum sopan semasa meletakkan dadah. Mangsa tidak sedarkan diri dan senyap. Kisah ini benar-benar gila. Sudah bersedia untuk melanggan? Mari kita mulakan sekarang. Namanya ialah Zhen Haozhou. Nama Inggerisnya Pu. Seorang pelajar China berusia 27 tahun. Dilahirkan dalam keluarga kaya di Dongguan, Guangdong. Ayahnya adalah eksekutif di sebuah syarikat milik kerajaan tempatan yang besar. Ibunya adalah guru kanan di sebuah sekolah menengah terkenal di bandar. Keluarganya memiliki beberapa hartanah, termasuk rumah mewah di pusat bandar Dongguan dan vila percutian. Zhen Haozhou membesar dalam persekitaran yang mewah, tidak pernah kekurangan wang. Ibu bapanya mempunyai harapan tinggi terhadapnya, mengharapkan dia menjadi kebanggaan keluarga. Pada tahun 2017, pada usia 20 tahun, dia berangkat dengan bagnya, mengembara ke Ireland Utara, memasuki Queen University Belfast untuk melanjutkan ijazah sarjana muda dalam kejuruteraan mekanikal. Dia menunjukkan prestasi cemerlang di universiti. Selain belajar, dia turut menyertai majlis pelajar. 2 tahun kemudian, dia menamatkan pengajiannya dengan kecemerlangan akademik. Pada bulan September tahun 2019, dia tiba di University College London untuk meneruskan pengajian sarjana dalam kejuruteraan mekanikal. Universiti bertaraf dunia ini menjadi permulaan baru dalam perjalanan akademiknya. Pada tahun 2020, pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia. Dia terpaksa pulang ke China buat sementara, menghabiskan beberapa bulan dalam kuarantin di kampung halamannya di Dongguan. Namun pada tahun 2021, dia terbang kembali ke London, memulakan pengajian PhD. Dia yang berasal dari keluarga berada, tidak perlu risau tentang kewangan, yuran pengajian yang tinggi, kos sara hidup yang tinggi di London. Semuanya dibiayai oleh ibu bapanya. Selain itu, mereka juga memberinya wang saku puluhan ribu yuan setiap bulan, membolehkan dia menjalani kehidupan yang mewah. Dia sangat gemar berbelanja jenama mewah. Dia memiliki jam tangan Rolex yang mahal. Almari pakaiannya penuh dengan pakaian Gucci dan Prada. Dia juga memiliki koleksi kasut edisi terhad demi mengejar rupa yang lebih sempurna. Dia membelanjakan banyak wang untuk pembedahan plastik. Dia menjalani pemindahan rambut agar garisan rambutnya kelihatan lebih tebal. Dia juga menjalani pembedahan kelopak mata berganda, pengisian lemak di dagu. Dia menjalani rawatan ortodontik, menjadikan giginya putih dan tersusun rapi. Dia menggunakan produk penjagaan kulit yang mahal setiap hari, dari krim Lamer hingga esen SK2, menjadikan dirinya kelihatan kemas dan menarik. Dia dengan teliti membentuk imejnya di media sosial. Dia menggelarkan dirinya sebagai peminat kecergasan, sering memuat naik gambar badannya yang berotot. Dalam profilnya, dia menyatakan dirinya sebagai pelajar PhD. Imejnya menggabungkan pendidikan tinggi dan rupa yang menarik banyak perhatian. Dia bahkan pernah menyertai rancangan temu janji dalam talian di negaranya, memakai sut yang kemas dan bercakap dengan penuh keyakinan. Mungkin pendedahan dari acara itu
yang membangkitkan keinginan menyimpang untuk mengawal wanita. Dia pernah bermegah-megah kepada rakan-rakannya bahawa dia boleh menakluki lebih daripada 100 wanita dalam setahun. Nada suaranya begitu sombong sehingga membuat orang meragukannya. Sama ada kata-kata itu benar atau tidak. Dia mempunyai piawaian yang tinggi dalam memilih tempat tinggal. Pernah memuat naik iklan di laman sewa rumah. Dengan jelas menyatakan bahawa dia mahukan apartmen dengan penebat bunyi terbaik. Dia menyatakan bahawa sebabnya adalah kerana dia suka mengadakan parti, menjemput rakan-rakannya untuk berpesta hingga lewat malam. Namun alasan ini kelihatan normal, tetapi di sebaliknya tersembunyi rahsia yang kelam. Pada awalnya dia tinggal di asrama pelajar di Bloomsbury, London. Biliknya tidak besar tetapi lokasinya sangat baik, berdekatan dengan kawasan pusat bandar yang sibuk. Kemudian dia berpindah ke kawasan Elephant and Castle di selatan London, menyewa apartmen mewah di tingkat 39, dengan sewa bulanan mencecah £4. Apartmennya direka dengan gaya moden. Dari tingkap kaca besar, pemandangan waktu malam Sungai Thames di London kelihatan menakjubkan. Berdiri di balkoni, seluruh bandar dapat dilihat dengan jelas. Pada pagi yang sejuk dalam bulan Januari tahun 2024, Polis London menerima laporan tanpa nama, menyerbu apartmen di Elephant and Castle, menahan Zhen Hao Zhu di tempat kejadian. Semasa pemeriksaan, pegawai polis menemui dalam almari bilik tidur utama apartmen, menemui kotak simpanan rahsia. Di dalamnya terdapat botol berisi butilena glikol, botol kaca berisi cecair pankreas, serta bahan kimia industri yang berbahaya. Bahan kimia ini dikenali sebagai dadah temu janji, boleh menyebabkan seseorang pingsan dengan cepat, kehilangan keupayaan untuk melawan. Di sebelahnya terdapat pipet berketepatan tinggi, jelas digunakan untuk mengukur dos. Polis meneruskan siasatan, menemui tangkapan skrin perbualan di telefonnya. Tangkapan skrin menunjukkan ubat bius bernama. Pada pembungkusnya tertulis dengan jelas sesuai untuk anestesia umum. Ubat ini beredar di pasaran gelap, merupakan alat yang sering digunakan oleh penjenayah. Yang lebih menyeramkan adalah, polis menemui di sudut ruang tamu apartmen, menemui 4 kamera tersembunyi. Lensanya begitu kecil sehingga sukar dilihat dengan mata kasar. Di bilik tidur juga terdapat kamera pinhole, dipasang di jam loceng di meja sisi katil. Peranti ini dijual secara terbuka di Amazon, dengan slogan sesuai untuk rakaman rahsia. Apabila Zhen Hao Zhu ditanya tentang peranti ini, dia menjawab dengan acuh tak acuh, hanya membelinya kerana ingin tahu, ingin melihat bagaimana rupanya semasa tidur. Namun polis jelas tidak mempercayainya. Selepas memeriksa komputernya dengan teliti, menemui bahawa dia telah berulang kali mencari tutorial pemasangan kamera tersembunyi, cara mengubah suai jam loceng elektronik, cara memastikan kamera tidak dikesan dan kata kunci lain. Rekod carian ini membongkar niat sebenar beliau. Kemudian polis menemui dalam cakera kerasnya, menemui 1277 fail video dengan jumlah saiz lebih daripada 6.5 terapit, termasuk 1660 jam rakaman perbualan dalam bahasa Cina dan lebih daripada 9 juta rekod perbualan media sosial. Sebahagian besar video ini merupakan bukti jenayah yang dirakam olehnya sendiri. Rakaman yang sangat mengerikan sehingga sukar untuk ditonton. Dia melakukan hubungan dengan wanita yang tidak sedarkan diri, mangsa langsung tidak sedar, seperti anak patung yang dikawal. Lokasi rakaman video ini termasuk asrama pelajar di Bloomsbury, London, apartmen mewah di Elephant and Castle, serta lokasi yang tidak diketahui di China. Polis juga menemui di dalam almari pakaian, menemui kotak hadiah kuning jenama Fendi,
Apabila dibuka, di dalamnya penuh dengan barang kemas. Terdapat gelang, anting-anting dan rantai leher, serta beberapa pakaian wanita yang dilipat dengan kemas. Polis mengesyaki bahawa barang-barang ini mungkin adalah trofi yang diambilnya daripada mangsa. Dia dengan sengaja menyimpannya sebagai kenangan, seperti pemburu yang berbangga dengan buruannya. Apabila berhadapan dengan pelbagai video yang dikemukakan oleh polis, Zhen Haozhou menafikan segala-galanya dengan tegas, mendakwa bahawa dia langsung tidak tahu apa-apa. Fail-fail ini mungkin telah dimuat turun secara automatik di telefonnya. Namun, apabila berdepan dengan bukti yang kukuh, dia kemudiannya mengubah kenyataannya dan mengakui bahawa pernah secara diam-diam merakam wajah wanita ketika mereka sedang tidur. Namun, dia tetap menegaskan bahawa ini hanyalah gurauan, tidak dianggap sebagai serangan. Akhir Januari tahun 2024, dia dibawa ke Mahkamah Jenayah London Tengah. Pendakwa raya mengemukakan pelbagai pertuduhan jenayah berat terhadapnya, termasuk 11 pertuduhan rogol, 12 pertuduhan memiliki video lucah ekstrem, 3 pertuduhan mengintip, 1 pertuduhan penahanan secara haram, serta 8 pertuduhan memiliki barang terlarang dengan niat untuk menjualnya. Menghadapi pertuduhan-pertuduhan ini, dia bersikap angkuh, menafikan semua pertuduhan. Siasatan polis menunjukkan bahawa dalam tempoh 5 tahun antara tahun 2019 hingga tahun 2024, dia sekurang-kurangnya telah menyerang 60 wanita. 10 daripadanya mempunyai bukti video. Namun para detektif bimbang bahawa jumlah mangsa sebenar mungkin jauh lebih tinggi daripada angka ini. Komander Polis Metropolitan London Southwark menyatakan dalam temu bual dengan media bahawa Zhen Haozhou ialah seorang penjenayah licik dan berulang. Dia menggunakan parti sosial dan platform dalam talian, memilih sasarannya dengan teliti dan mendekatinya. Modus operandinya sangat sulit dikesan. Ramai mangsa mungkin masih tidak menyedarinya sehingga kini, bahawa mereka telah diserang dan dirakam dalam video. Apabila polis memeriksa telefonnya, menemui lebih banyak bukti yang mengerikan. Tangkapan skrin mesej yang kelihatan biasa, yang dipautkan kepada manual jenayah yang terperinci, berjudul Bagaimana Membius Wanita Muda dan Menyerangnya. Manual itu menyenaraikan jenis ubat, pengiraan dos, malah langkah-langkah untuk menutup jejak. Terdapat juga iklan di dark web, menunjukkan gambar seorang wanita yang tidak sedarkan diri. Di sebelahnya tertulis kesan dijamin serta-merta. Bukti ini menunjukkan bahawa jenayahnya adalah sesuatu yang telah dirancang dan bukannya tindakan spontan. Yang lebih menakutkan ialah polis menemui 7 video dirakam di kediamannya di China. Mangsa diberi tanda tanpa nama dari B hingga A. 5 wanita tidak sedarkan diri sepanjang kejadian. Tanpa sebarang reaksi, wanita G sempat sedar seketika semasa kejadian. Dia cuba melawan dan menolak lelaki itu, sambil menjerit, "Lepaskan aku!" Namun, dia kembali tidak sedarkan diri. Wanita D terjaga dalam keadaan ketakutan yang amat sangat, sambil menangis dan merayu, "Tolong jangan lakukan ini." Suaranya bergetar dengan penuh keputusasaan. Namun, Zhen Haozhou terus bertindak dengan kejam. Wanita A malah tertidur sehingga berdengkur, tanpa menyedari apa yang berlaku. Rakaman video ini membangkitkan kemarahan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Pada hari perbicaraan, para juri melihat bukti ini. Beberapa orang menutup mulut dan terisak perlahan. Beberapa orang memejamkan mata erat-erat, tidak sanggup melihat. Yang lain menggenggam tangan dengan kemarahan. Apabila Hakim Curtis melihat kejadian ini, mengarahkan rehat setiap jam, supaya para juri boleh berehat selama 10 minit, untuk mengurangkan kesedihan dan tekanan emosi mereka. Identiti mangsa-mangsa China ini
masih belum dapat disahkan sepenuhnya kerana tiada rekod laporan polis daripada mereka. Namun menurut Undang-Undang Britain, walaupun jenayah itu berlaku di luar negara, asalkan Zhen Haozhou ditangkap di Britain, dia mesti bertanggungjawab atas semua jenayahnya. Sarah Piker dari Pejabat Pendakwa Mahkota menekankan bahawa keadilan akan ditegakkan untuk mangsa-mangsa yang tidak dikenali ini adalah misi sistem kehakiman. Mereka tidak akan berhenti separuh jalan. Pada masa yang sama, polis mendapati bahawa di London melakukan 4 jenayah yang sama terhadap pelajar wanita China. Modus operandinya adalah sama. 2 mangsa telah ditemui. Mereka memberikan keterangan dengan berani, membantu polis dalam mendedahkan kebenaran. Pengalaman wanita A sangat tragis. 2 video merakam mimpi ngerinya. Tempat kejadian ialah asrama pelajar di Bloomsbury. Pada permulaan video pertama, dia telah tidak sedarkan diri sepenuhnya. Wajahnya pucat dan tidak bernyawa. Apabila dia tersedar di pertengahan kejadian, dia menangis dalam keadaan lemah sambil berkata, "Aku benci kamu." Suaranya perlahan tetapi penuh dengan keputusasaan. Zhen Haozhou tertawa sinis dan menjawab, "Jangan melawan ia sia-sia." Kemudian dia berkata dengan bangga, "Di sini penebat bunyi sangat bagus." Video kedua juga sangat menyayat hati. Dia cuba turun dari katil untuk melarikan diri, namun dia menariknya kembali dengan kuat. Video itu dirakam menggunakan kamera pengintip kecil sebesar ibu jari, disembunyikan di rak buku di bahagian lain bilik. Kamera difokuskan pada katil. Pada mulanya dia mendakwa bahawa semua ini adalah tindakan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Kemudian dia mengubah kenyataannya dan berkata bahawa wanita A dan dia telah bersetuju untuk melakukan permainan peranan. Mendakwa bahawa dia suka berpura-pura dipaksa dalam skrip. Malah, dia suka memakai pakaian seragam untuk menambah keseronokan. Pendakwa raya terus mempersoalkan perkara ini, menunjukkan bahawa dalam video itu dia tidak sedarkan diri sepanjang masa. Matanya tertutup rapat dan tidak menunjukkan sebarang reaksi. Bagaimana mungkin itu hanya lakonan? Menghadapi bukti yang kukuh, dia tanpa rasa malu cuba mempertahankan diri. Dia mendakwa bahawa dia bercinta dengan sekurang-kurangnya 5 wanita setiap bulan. Mereka semua rela mengikut kehendaknya. Malah mereka secara sukarela mengambil dadah. Dapat duit dan hadiah, mendapat duit dan hadiah. Pendakwa raya terus menyoalnya, mengapa dia tertarik untuk mengawal orang yang tidak sedarkan diri. Dia hanya mengangkat bahunya dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Tidak tahu, saya hanya rasa ia menarik." Yang lebih membangkitkan kemarahan ialah ketika pendakwa raya menyoalnya, sama ada dia menikmati kawalan penuh ke atas wanita. Dia tersenyum di mahkamah dan berkata dengan nada angkuh, "Saya cemerlang dalam semua aspek. Saya jauh lebih baik daripada orang biasa. Saya seorang yang luar biasa." Kata-kata tidak tahu malu seperti ini membuat para hadirin di mahkamah terkejut. Komander Southworth mengecamnya dengan keras. Zhen Haozhou adalah seorang pengecut sepenuhnya. Dia menggunakan cara yang paling hina, menginjak maruah mangsa. Nasib baik ada mangsa yang berani bersuara. Nancy adalah salah seorang mangsa. Dia ialah seorang pelajar Cina di luar negara. Mei 2023, dia berjumpa dengan Zhen Haozhou di London. Pada mulanya, dia meminta bantuannya untuk masalah matematik. Beberapa hari selepas itu, dia dijemput ke sebuah parti di apartmen Elephant dan Castle. Penganjur parti itu ialah rakan Zhen Haozhou yang tinggal di tingkat atas, dipisahkan oleh 2 tingkat. Di parti itu, dia minum banyak alkohol. Selepas parti tamat, Zhen Haozhou mencadangkan pergi ke biliknya untuk terus minum dan bermain permainan. Melihat dia berjalan tidak stabil, dia mengatakan bahawa dia risau jika dia pulang sendiri.
mencadangkan dia bermalam di apartmen. Nancy mengimbas kembali. Pada masa itu, dia berasa sangat emosional. Dia bergurau dengan berkata, "Beri saya 100,000 yuan, saya akan tinggal." Namun, dia dengan jelas menyatakan bahawa itu tidak bermaksud dia bersetuju untuk mempunyai hubungan intim. Namun, sebaik sahaja dia masuk ke bilik, dia mula memaksanya minum lebih banyak alkohol, memberikannya satu gelas demi satu gelas, dan menyeretnya ke bilik tidur. Sepanjang proses itu, direkam oleh kamera tersembunyi di kepala katil. Peranti itu diaktifkan oleh sensor pergerakan, secara automatik merakam semua yang berlaku. Dalam video, dia berulang kali mendesak, "Minum sampai habis, jangan bazirkan." Nancy merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Dia cuba pergi tetapi dihalang. Dia jatuh ke lantai sambil menangis. Namun, dia menarik pakaiannya dari belakang, memaksanya minum segelas besar vodka. Selepas itu dia berasa pening, hilang kesedaran sepenuhnya. Video itu juga merakam dia menjerit dan meronta ketika diserang. Beberapa kali cuba bangun dan melarikan diri, tetapi dia dengan kasar menolaknya kembali ke katil. Apabila bangun, dia berada dalam keadaan panik dan keliru. Malah dia terlupa mengambil beg tangannya sendiri. Keesokan harinya, dia berasa mual dan muntah. Dia tidak dapat tidur sepanjang malam. Keadaan mentalnya runtuh sepenuhnya. Pada 21 Mei 2023, dia mengumpulkan keberanian untuk membuat laporan polis. Polis London menghantar pegawai ke rumahnya untuk menyoalnya. Namun disebabkan oleh halangan bahasa serta kualiti terjemahan yang terhad, dia tidak dapat menjelaskan butiran dengan jelas. Pada awalnya, polis tidak membuka kes ini. Nancy berasa putus asa. Dia menyangka bahawa keadilan tidak akan tercapai. Namun, dia tidak dapat menerima perkara itu. Dia kemudian menyiarkan kisahnya di Xiaohongshu, mendedahkan gambar dan jenayah Zhen Haozhou, memberi amaran kepada wanita lain supaya berhati-hati. Siaran ini kemudiannya menjadi kunci bagi polis untuk membuka kembali siasatan. 8 bulan kemudian, detektif melihat siarannya, menghubunginya semula, memaklumkan bahawa video serangannya telah ditemui, serta bukti gambar di telefonnya. Mangsa lain L juga tampil kerana siaran ini. Dia mengenali Zhen Haozhou ketika berusia 19 tahun. Ogos 2021, kedua-duanya pernah menjalinkan hubungan intim secara sukarela. L mahu hubungan yang serius, tetapi dia hanya menganggapnya sebagai pasangan untuk satu malam. Pada 13 September tahun 2021, pada hari lahirnya, dia bersama Zhen Haozhou dan rakan-rakannya makan malam di Haidilao di Chinatown, London. Kemudian berpindah ke bilik peribadi di restoran lain, minum beberapa botol whisky Jack Daniel. Dia mabuk sehingga tidak sedarkan diri, muntah di tepi jalan dan kehilangan kad kreditnya. Apabila dia bangun, dia mendapati bahawa dia terbaring di asrama pelajar miliknya, dan dia sedang mencabulinya. Dia meminta dia berhenti, namun dia segera pingsan lagi. Keesokan harinya, dia mengalami sakit kepala yang teruk. Dia berasa penuh dengan keraguan. Tidak pasti sama ada ini dianggap jenayah. Dia berhadapan dengan dia dan bertanya. Namun, dia berbohong dan mengatakan bahawa dia sedar. Pada 5 Mei 2025, perbicaraan mencapai keputusan akhir. Juri sebulat suara memutuskan bahawa Zhen Haozhou bersalah atas jenayah keji. 11 tuduhan rogol terbukti, melibatkan 10 wanita. Daripada jumlah itu, 7 ialah pelajar perempuan dari China, dan 3 yang lain ialah wanita British. Dia merakam secara rahsia 9 daripadanya. Jenayahnya berlaku di China dan United Kingdom. Selain itu, dia juga mempunyai 3 tuduhan mengintip. 10 tuduhan memiliki imej lucah yang melampau.
1 tuduhan penahanan secara haram. 3 tuduhan memiliki dadah terkawal dengan niat melakukan jenayah. 2 tuduhan tambahan tidak dapat dibuktikan. Sarah Pika dari Pejabat Peguam Negara menyatakan, terima kasih kepada wanita-wanita berani yang tampil memberikan keterangan. Keterangan mereka sangat penting. Mereka memastikan keadilan ditegakkan. Hakim Utama Kartij memberi amaran. Hukuman akan diumumkan pada 19 Jun 2025. Dia akan menghadapi hukuman penjara yang sangat panjang, boleh melebihi 20 tahun. University College London mendapat tahu tentang kes ini dan segera membatalkan program akademiknya. Status pelajarnya digantung pada 27 Januari tahun 2024 dan menyediakan sokongan psikologi kepada pelajar yang terjejas. Menyediakan perkhidmatan sokongan psikologi. Polis masih menjalankan siasatan di seluruh dunia. Bekerjasama dengan Interpol dalam penyiasatan. Menyeru lebih ramai mangsa berpotensi, terutamanya antara tahun 2019 hingga tahun 2024. Wanita yang pernah berhubung dengannya di London atau China berani tampil memberikan maklumat. Kes ini menjadi peringatan. Jangan minum minuman daripada orang asing, walaupun dari orang yang dikenali. Tetap berwaspada. Jangan keluar bersendirian. Apabila mempercayai seseorang, pastikan rakan-rakan anda pulang dengan selamat. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan. Semoga semua orang mengambil pengajaran dar.